Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Akmal Saleh menegaskan pendiriannya menolak sebarang usaha menubuhkan kerajaan melalui kaedah tebuk atap, sebaliknya menggesa semua pihak menghormati mandat rakyat. Beliau berkata, prinsip itu konsisten dipegangnya sejak sebelum ini, termasuk ketika krisis pertukaran menteri besar di Perlis, menyaksikan tindakan beberapa ahli Dewan Undangan Negeri mencetuskan kemarahan penyokong sehingga ada yang dipecat daripada parti. Menurutnya, ketika itu juga wujud desakan supaya pilihan raya negeri diadakan sebagai tanda protes terhadap tindakan tebuk atap selain cacian dan makian yang diterima oleh pihak terlibat. Namun apabila krisis di Negeri Sembilan berlaku, nadanya berbeza apabila saya menyatakan tidak bersetuju dengan tindakan tebuk atap, saya pula menerima pelbagai makian, ujarnya dalam satu hantaran di laman Facebooknya pada Selasa. Akmal menjelaskan, beliau pernah menyatakan secara terbuka bahawa UMNO boleh menarik sokongan daripada kerajaan perpaduan, namun bukan untuk menubuhkan kerajaan baharu melalui kaedah tersebut atau kerana mengejar jawatan. Sebaliknya, ujarnya, tindakan itu perlu dibuat atas dasar tidak bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh Pakatan Harapan di samping menghormati mandat rakyat.